Monyet paling tak suka kalau kita berpandangan mata. Auto dia jadi baran. Dan kalau monyet kejar, korang buat tak tahu je. Dia mesti akan patah balik. Tapi jangan buat jahat dengan dia. Sebab apa tahu? Monyet sebenarnya boleh kenal muka manusia. Diorang ada kebolehan untuk ingat siapa yang pernah buat baik. Contoh macam bagi makanan. Tapi kalau korang selalu kacau dia, memang dia akan ingat muka kau. Dan jangan pelik kalau monyet tu jadi agresif. Dan monyet panggil sesuatu pun tak sama. Diorang pun ada bahasa tersendiri. Contoh, nak bagi tahu ada harimau, bunyinya macam ni. Nak bagi tahu ada ular, bunyi macam tu. Tak sama. Lagi-lagi bila dia nak tegur saudara dia yang dah lama tak jumpa.